Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali dalam rancangan kegemaran anda, Anggun, Pesona Gaya Keyakinanmu. Pihak produksi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana atas sokongan anda, Anggun kini kembali dengan musim yang ketiga. Di musim yang baru ini, banyak kupasan menarik yang akan kami sajikan khas buat peminat-minat Anggun bersama saya, Mia Heri, hos anda. Pasti penonton di rumah terpesona dengan lokasi penggambaran Anggun kali ini. Terima kasih kepada penaja lokasi kerana telah menjemput kami untuk glamping bersama di Kukun Resort Kuching. Seperti yang anda dapat lihat, Kukun Resort ini adalah berkonsepkan penginapan kemah yang terinspirasi daripada bentuk kepompong. Pemandangan di sini buat anda rasa berada di luar negara. Sebelum kita terokai setiap sudut resort ini, kita teruskan dulu dengan Anggun minggu ini. Langkah ketiga, guna concealer untuk menutup lingkaran gelap bawah mata. Pastikan blend rata supaya untuk memperjuangkan seni sulam dan seni tenun ini. Jadi, saya rasa dalam episod pertama musim ini, Mia pasti ramai yang tertunggu-tunggu dengan segmen Beauty Tips. Tapi kali ini cukup istimewa. Mia bawakan Siti Zawawi, seorang personaliti TVS yang berbakat dan merupakan rakan Anggun Mia sendiri. Silakan Siti. Terima kasih Mia. Hai Anggun, bersama dengan saya Siti Zawawi dan kali ini Siti nak kongsikan kepada anda dekat rumah cara-cara untuk dapatkan no makeup look. Menarik kan? Jom kita mulakan. Langkah pertama, sapukan moisturizer. Kulit akan kekal lembap dan nampak lebih sihat. Seterusnya, gunakan foundation ringan. Cukup untuk samakan tona kulit tanpa nampak tebal. Langkah ketiga, guna concealer untuk menutup lingkaran gelap bawah mata. Pastikan blend rata supaya hasilnya lebih natural. Untuk elakkan wajah nampak berminyak, setkan dengan loose powder. Fokus lebih pada bahagian T-zone. Bahagian kening pula, sapukan brow cara. Simple tapi terus buat kening nampak kemas dan natural. Tambahkan sedikit maskara, satu lapisan nipis dah cukup untuk buat mata nampak lebih segar. Blusher warna lembut pada pipi akan naikkan seri wajah bagi wajah nampak lebih manis. Akhir sekali, lip gloss. Simple tapi beri sentuhan akhir yang buat wajah nampak lebih segar dan effortless. Jadi itulah tadi cara-cara untuk dapatkan no makeup look. Senang, cepat tapi cantik. Jadi anda dekat rumah, selamat mencuba. Stay tune, stay Anggun. Bye. Pertembungan dua zaman satu jiwa, itulah tema pentas peragaan nuansa seni yang kini kembali dengan volume ke-6. Ikuti kupasan yang dinanti-nantikan ini dalam segmen Gaya. Saksikan. Nama saya Denny bin Muhammad Zakifli. Saya berasal daripada Kuching dan seorang penyulam keringkam Sarawak. Okey, pada tahun 2025 saya mengambil inspirasi emas iaitu kencana
iaitu lembaran-lembaran kain tekstil emas yang ada di Sarawak ini. Sama ada keringkam ataupun songket. Masih berkonsepkan tradisi Melayu Sarawak. Setiap tahun memang mereka fashion, penyilam penenun memang kata orang menunggu saat ini untuk mempersembahkan karya mereka masing-masing. Harapan saya kepada generasi-generasi muda, teruskanlah untuk memperjuangkan seni sulam dan seni tenun ini. Jadi saya rasa tidak akan pupuslah. Saya telah membuat pelbagai preparation, persiapan daripada pembelian tekstil, pembelian bahan dan juga apa yang konsep yang ingin dipersembahkan. Kami Puan Ros binti Saleh. Konsep kami malam tu adalah memperagakan kain Bidayu dengan tudung keringkam. Saya berbangsa Bidayu, berasal dari kampung Darussalam Limbin lah. Harapan kami untuk membawa generasi baru memang amatlah tinggi sebab macam banyak belia-belia yang di kampung tu kan sidaknya asyik bekerja. Ialah kami mbak kerja menyulam tu dekat kampung lah. Nama saya Haji Sa'na Haji Suhaili, berasal dari Kampung Rejang. Kain songket tu memang kami buat sendiri dan petik yang dikenali dengan Sukit Ajang atau dengan nama songket Rejang. Keunikan songket Ajang tu ada macam boleh dipakai luar dan dalam dan pecahan bunganya mengikut kira-kira. Dengan kira-kira itu kita dapat membezakan kecantikan songket Rejang perbezaan dengan songket-songket di tempat lain. Proses membuat kain songket tu memang agak rumit dan kita ada tujuh langkah konsep yang bermula daripada melonseng, lepas tu menganing, menggolong benang, mengarap, menyucuk benang ke dalam gigi jentera dan last sekali menyungkit bunga. Saya seronok dan teruja sangat-sangat apabila kita digabungkan bersama dengan penenun-penenun yang lain dan keringkam-keringkam yang berada di Kuching Sarawak ini. Saya rasa memang sangat berbanggalah kerana saya Songket Ajang terpilih bersama. Istimewa episod minggu ini, wanita anggun yang kami bawakan adalah seorang ratu cantik yang kini sedang menempa nama di persada dunia setelah dinobatkan sebagai Ratu Miss Grand Malaysia 2025, Viviana Lynn Winston. Miss Grand Malaysia 2025 is Viviana! Kini saya berasa sangat bangga dan juga terharu kerana saya merupakan the first Iban Lady dan juga the first Sarawakian yang memenangi Miss Grand Malaysia 2025. Actually, kami dah berada dalam bidang tu since kami umur 5 tahun and all of it started from my mom. So basically, my mom is my inspiration to start in beauty pageant and also my music journey.
Jadi masa ya kami memang suka dengan sukan, suka menyanyi, suka berlari. Jadi memang mami kami memanglah guru kami dari kecil. Ibu Vivi memang selalu memberi semangat sampai Vivi macam ada rasa, oh ma, kami rasa kami si dapatlah tu. Tapi nyalah, dia sentiasa memberi kata-kata yang membuat kami rasa, okay, I can do this. Without my mom, kami rasa kami memang si dapat sampai tahap tu. So basically, orang tanya kami, who is your inspiration? Who is your role model? My only one and answer is my mom. Bercakap mengenai beauty pageant tu, sebenarnya menyertai beauty pageant tu bukanlah sesuatu yang downgrade wanita. Beauty pageant tu hanya memberi platform for every woman to grow, to strive it, to it, and to be an inspiration to every young girls out there. Pageant journey saya merupakan second runner of Miss Planet International 2019, di mana saya merupakan the first Sarawakian dan juga the first Malaysian and even woman that made first history untuk memenangi pertandingan tersebut di peringkat antarabangsa. My name is Noah, so I'm the photographer. So I known Vivi since 7 years ago. My preparation is basically we prepare mood board, always discussing with her regarding on the photo shoots and the theme that she want. Basically, most of her studio shoot is handled by me. Okay, so kita tu kami dengan ibu saya sendiri iaitu Angela Martin mempunyai company yang dipanggil sebagai Angel Impact Management dari 2018 sehinggalah sekarang. Untuk skop saya merupakan cikgu catwalk, cikgu grooming kepada anak-anak muda dari umur 5 tahun sehinggalah ke dewasa. Manakala ibu saya merupakan makeup artist, designer. Jadi siapa-siapa yang nak grooming, siapa-siapa nak belajar catwalking ke orang, boleh pergi ke Angel Impact Management. Okay, quotes yang selalu kami pegang dalam hidup tu simple je. Never give up and always believing in yourself. Okay, to every young girls who want to join beauty pageant, know your worth and know your purpose. So, before kita mau join pageant tu, make sure kita pun perlu tahu apa yang kita perlu belajar. Join beauty pageant tu bukan senang, sebab kita pun perlu belajar dari segi catwalk, dari segi grooming. That's why if you want to join beauty pageant, you have ada your own team. Make sure you prepare yourself in terms of Q&A, grooming, baju juga. So at the same time juga, please be humble. Yang paling penting, just be humble, be positive, and attitude is number one dalam beauty pageant. So no matter where you go, attitude mesti jaga. Acara Miss Grand International telah berlangsung pada 18 Oktober lalu di Bangkok, Thailand. Walaupun Vivi tidak meraih sebarang kedudukan, usahanya mengangkat dan mempromosikan budaya Sarawak tetap mencuri tumpuan. Kini, Vivi bukan sahaja dikenali sebagai Miss Grand Malaysia, tetapi juga sebagai wanita iban pertama yang beraksi di pentas Ratu Cantik antarabangsa. Seperti yang diungkapkan oleh Vivi dan ibunya, Agi hidup, Agi ngelaban. Bermaksud selagi hidup, selagi berjuang. Hai penonton-penonton Anggun, kembali lagi bersama dengan Mia. Untuk episod kali ini, Mia nak bawakan penonton di rumah untuk melakukan aktiviti sukan air. Mia berada di Pantai Tanjung Aru. Sebut je nama Pantai Tanjung Aru, mesti yang ramai tahu tentang keunikan pantai ni. Pantai ni terkenal dengan aktiviti sukan air dan terletak kira-kira 5 km dari pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Nak tahu aktiviti apa yang Mia nak buat hari ni? Jom ikut Mia. Ada banyak aktiviti sukan air yang disediakan di sini. Kali ini Mia nak cuba 2 aktiviti yang Mia tak pernah cuba lagi. Kita buat sea walking. Sea walking. Berjalan dalam air.
Sebelum menyelam, kita akan diberi taklimat dan tata cara untuk melakukan aktiviti ini dengan betul dan selamat. Aktiviti ini sesuai untuk mereka yang tak pandai berenang. Jadi, penonton di rumah janganlah takut nak cuba ya. Cantik gila ya Allah, bawah tu ikan dia cantik-cantik, memang best gila. Ini tak akan jadi kali terakhir, mungkin akan ada lagi yang masuk bawah ni. Seterusnya, Mia nak cuba parasailing. Pada mulanya, Mia memang takut. Tapi bila dah sampai ke atas, Mia terpegun dengan keindahan pantai di bumi Sabah ni. Hilang rasa takut Mia. Okey, ni kali pertama Mia naik parasailing yang tadi dekat atas tu. Salah satu aktiviti yang menarik dekat sini, korang kena try. Ada banyak lagi aktiviti yang disediakan di pantai Tanjung Aru ni. Salah satunya, banana boat yang pasti membuat pengunjung teruja. Selamat mencuba! Terima kasih kepada Long Beach Water Sports atas tajaan aktiviti yang sangat menarik buat Mia dan kru produksi Anggun kali ini. Mia harap penonton di rumah bolehlah berkunjung ke pantai Tanjung Aru semasa percutian di Sabah. Sampai di sini sahaja Anggun pada minggu ini. Terima kasih kepada Kukun Resort kerana telah menaja lokasi penggambaran kami. Jangan lupa untuk melawat dan merasai sendiri keunikan glamping yang menenangkan di sini. Mia janji destinasi ini tidak akan menghampakan percutian anda. Baiklah, jangan lupa temui kami pada masa dan waktu yang sama hanya di TVS saluran 122 bersama saya Mia Heri dalam Anggun, Pesona Gaya Keyakinanmu. Menjadi cahaya, kuatkan diri, wanita maju, suara ini terus menyala. Kuatkan diri, wanita maju, suara